Aku Laila. Orang panggil aku semua faham? Faham, cikgu. Bagus, alhamdulillah. Laila, bagus. Apa maksud fotosintesis? Maksud dia... Tak payahlah tanya dia, cikgu. Dia tu lembab, cikgu. Amboi, awak rasa awak pandai sangat? Memang bagus. Apa maksud fotosintesis? Awak pula, Abu. Apa perkataan lain bagi inference? Itulah. Jangan kata orang lembab kalau kamu pun sendiri tak tahu jawapan dia. Itu namanya bodoh sombong. Faham kelas? Faham, cikgu. Laila. Cikgu. Dia cikgu duduk kat sini? Boleh, cikgu. Duduklah. Kenapa awak makan kat sini? Kantin kan ada. Saya kan lembab, cikgu. Jadi saya rasa saya tak layak nak makan dengan diorang semua. Ya Allah, kenapalah cakap macam tu? Tak baik tau. Saya memang lembab pun, cikgu. Murid-murid dengan cikgu-cikgu semua mengata saya lembab. Kenapa awak tak pernah nak melawan bila dia orang cakap macam-macam kat awak? Cikgu tengok, awak layan dia orang baik aja. Sedangkan dia buat jahat dengan awak tau. Abang mak saya ada pesan. Seseorang tu tak mungkin akan berubah serta-merta. Tapi kita semua tak boleh berhenti dari buat baik daripada orang. Laila, sekejap. Okey, cikgu. Cikgu ada daftarkan awak kelas tuition. Tapi cikgu, saya tak ada duit nak bayar. Tak apa. Cikgu tak apa. Tapi cikgu... Alah, dah tak apa. Tak ada tapi pergi je. Ya? Terima kasih, cikgu. Cikgu, saya dah percaya. Saya ikut jejak cikgu. Terima kasih kerana sentiasa percaya saya boleh dan tak pernah berputus asa dengan saya. Saya dah lama tak berasa kasih sayang ibu sejak ibu saya meninggal. Tapi sejak cikgu hadir dalam hidup saya bersyukur sangat-sangat dapat rasa kasih sayang kembali. Terima kasih, cikgu. Kenalkan jiwaku